Geng-geng, ini cara kopek kelapa. Kita pakai screwdriver, cucuk, ketuk, cucuk lagi. Tengok cucuk lagi. Cucuk, ketuk lagi. Screwdriver kasih masukkan, ketuk, pecah. Tengok lagi, ketuk lagi. Ketuk lagi. Okey, selesai. Buka lagi, ketuk lagi. Cucuk lagi, ketuk. Okey, buka lagi tepinya. Cara begitu, geng. Nampak senang tapi tak begitu senang. Cucuk, ketuk, kopek. Itu saja tengok. Ketuk lagi, cucuk lagi, keluarkan. Nak tajam, ketuk lagi, keluar. Cucuk lagi, lagi. Okey, ketuk, cucuk lagi, cucuk lagi. Cucuk lagi, ketuk. Okey, kopek. Cucuk lagi. Kopek habis, geng. Okey, siap ini kasih bersihkan dulu. Bersih dulu. Okey, kasih bersih. Kita ambil ini, siap ini bersih. Kita pakai apa? Guna, tengok nampak macam pisau tajam. Kasih masuk, pusing lagi. Pusing. Okey. Air kelapa begitu, geng. Siap, selesai air kelapa. Surat boleh minum, geng. Ini daging dia boleh makan lagi. Sedap juga, geng. Siapa pernah makan? Sila komen.